tiba-tiba orang kata I pun pernah pernah di try oleh orang-orang yang macam ni, rogaya-rogaya nak try. No, dalam dunia ni apa yang tak ada? Semua benda ada. Yang macam aku ada, yang 3 in 1 ada, 2 in 1 ada, 1 to 1 ada, semua ada. So kalau kau nak cerita pasal benda-benda macam ni, ini terpulang pada diri kau, sama ada kau melayan atau tidak. Sama juga macam kita melayan perempuan lain ke, melayan lelaki lain ke, walaupun ada pasangan, itu depends pada kita melayan atau tidak. Macam I kan, kadang-kadang I minat ke lelaki tu, I say hi kat lelaki tu, lelaki tu say hi balik, tapi kadang dia respect I sebagai, okay, dia respect I cubalah macam nak lebih pada dia. Lepas tu kata, oh taklah, I dah ada girlfriend ni. So dia tak layak I, maknanya dia bagi tahu dah. So kita kena respect lah. Orang dia akan cuba nak try, tapi kalau orang tu bagi tahu, okay, I ni macam ni, bagi tahu senang. It's okay to say no.